Polis masih menggiat menjejaki dan menangkap pengasas program motivasi rumah tangga E-Hati dan suaminya yang melarikan diri ke luar negara. Ketua Polis Selangor, Datuk Sazli Kahar berkata, ketika ini pencarian dua individu yang dikenakan waran tangkap itu masih diteruskan dengan bantuan negara yang mana kedua-dua individu itu dipercayai berada ketika ini. Katanya polis juga belum mengeluarkan notis merah kepada pasangan itu berikutan polis mempunyai petunjuk jelas mengenai keberadaan mereka. Ditanya sama ada kedua-dua individu itu masih di negara berkenaan, Sazli mengesahkan perkara itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis kempen anti-buli di Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor pada 27 November. Ini kedua-dua individu tersebut masih lagi belum dijumpai dan usaha pencarian masih diteruskan dan melibatkan kedua-dua negara untuk saling bantu-membantu. Itu yang tersebut boleh diekstradisikan atau InsyaAllah ada. Interpol red notice dah dikeluarkan tak? InsyaAllah ada.